Okey, Assalamualaikum. Ini saya nak tunjuk buku tafsir mimpi yang saya beli. Dah lama dah sebenarnya saya beli buku ni, tapi saya nak promote dekat TikTok pula. Sebab ada kat TikTok ada jual ni. Harga dia taklah mahal sangat. Kalau siapa yang berminat boleh try lah, beli order. Ya, banyak jugalah dia punya tajuk-tajuk dalam ni. Okay, kalau siapa yang nak tambah ilmu pengetahuan tu, belilah ya. Daripada buang masa buat benda yang bukan-bukan, baik kita baca buku kan. Ini dia. Saya dah habis baca dah sebenarnya. Tapi tak salah, kalau simpan lama-lama boleh baca banyak kali. Kita kalau baca pun kadang-kadang bukannya kita ingat kan. Kalau kita lupa, kita boleh buka, rujuk balik. Macam tu lah. Tak membazir pun beli buku. Ya, kalau siapa yang berminat boleh try order ya. Okay lah. Itu sahaja dari saya. Okay lah. Assalamualaikum.